ditinggalkan dengan sengaja. Dosa mereka yang meninggalkan semayang. Tinggal semayang ni dosa besar. Sekali satu waktu je, sengaja jadi fasid. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja tu apa? Yang pertama ialah tertidur. Yang kedua terlupa. Ada pun sakit, kena semayang juga. Cara orang sakit, cara semayang duduk, cara semayang terletang, tu orang sakit. Tapi kalau orang tidur tak salah. Dia bukan sengaja tak bangun. Dia tidur semalam pukul 9 malam, pukul 12. Memang dia nak bangun subuh 5.45. Tiba-tiba tengok 9.45. Faham lagi? Tu orang tertidur. Maka Nabi kata, man nama an salatin fal yusalliha iza istaiqadha. Barang siapa yang tertidur dari satu semayang, tertidur sungguh, maka hendaklah dia buat bila dia bangun. Dan ada riwayat mengatakan, man nasiya an salatin fal yusalliha iza zakaraha. Hadis yang naik, barang siapa yang terlupa dari satu semayang, maka hendaklah dikerjakan semayang itu bila dia sudah ingat. Faham lagi? Macam mana nak qada semayang yang ditinggalkan? Qada tidak ada waktu. Yang ada waktu, tunai. Tunai tak boleh ikut suka. Nak mayang subuh dalam waktu lohor, tak boleh. Nak lohor, nak mayang dalam waktu garik, tak boleh. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang 5 waktu itu atas orang yang beriman ialah kewajipan yang mesti ada waktunya. Tak boleh suka-suka. Ada pun qada tak ada waktu. Faham lagi? Qada tak ada waktu. Qada lohor pas mayang subuh boleh. Qada subuh pas mayang asar boleh. Qada asar pas mayang lohor boleh. Qada lohor pas mayang garik. Qada garik pas mayang subuh. Qada subuh pas mayang isya boleh belaka. Faham lagi?